3 tempat di Malaysia yang hanya indah khabar dari rupa. Kalau pergi, boleh buat anda rasa serabut. Pertama, Port Dickson. Ini merupakan antara lokasi pilihan orang ramai untuk healing. Namun, Port Dickson sebenarnya padat dengan manusia dan sampah kerana aktiviti melepak yang tiada kesudahan. Malah, harga makanan di sini juga boleh dikatakan agak tinggi. Kedua, Cameron Highland. Cameron Highland menjadi pilihan utama buat mereka yang berkeluarga ketika cuti sekolah kerana cuacanya yang lebih sejuk. Namun, Cameron Highland sering berhadapan dengan masalah tanah runtuh dan kesesakan jalan raya yang melampau. Ada orang kata banyak hotel-hotel di Cameron Highland berhantu. Yang tak takut hantu, sila hadirkan diri. Terima kasih. Ketiga, Bukit Bintang. Terletak di kota raya Kuala Lumpur dan mudah diakses melalui pengangkutan awam, Bukit Bintang ada sisi gelapnya dengan suasana sesak dan dipenuhi dengan warga asing menjadikan tahap keselamatan di sini agak membimbangkan.